Tong gas bersubsidi RM26 tidak boleh diguna lagi untuk peniaga makanan. Menurut surat Petarikh 30 hari bulan 4, Petronas mengatakan ops gasak akan dilaksanakan oleh KPDN secara menyeluruh di seluruh negeri. KPDN akan menjalankan pemeriksaan terhadap penggunaan tong gas bersubsidi di premis komersial. Apa maksud premis komersial? Sila tengok video dan berita berikutnya. Sekarang ni KPDN buat pemeriksaan ops gasak. Tong gas subsidi ni tak boleh digunakan oleh industri lah, macam dobe, restoran ni semua. Ini jelaslah peniaga makanan tidak boleh guna tong gas bersubsidi lagi. Perlu guna tong gas komersial yang setong RM70 tu. Naik hampir 3 kali ganda. Harga makanan confirm naik juga. Siapa yang akan tanggung? Tentulah rakyat mahin. Lepas tu, Wee-Ka Siong suarakan kebimbangan tentang kesan kepada kos sara hidup rakyat. Apa salahnya? Lepas tu, Menteri KPDN terus melenting. Kata Wee-Ka Siong buat tuduhan. Kononnya, semua peraturan ini diperkenalkan pada tahun 2021. Hakikatnya yang jadi isunya ialah kerajaan sekarang yang pilih menguatkuasakan secara dekas dengan larangan premis komersial seperti restoran menggunakan tong gas bersubsidi. Untuk maklumat semua, perkara ini pernah berlaku pada tahun 2019 semasa Perintah Kerajaan Pakatan Harapan juga. Tambahan pula, KPDN sendiri yang mengatakan tidak menolak risiko akan ada premis makanan yang menaikkan harga atas alasan peningkatan kos operasi perniagaan. Guys, bila harga makan naik, kuasa memberi rakyat akan merudum. Pada masa yang sama, gaji kita tak naik setara dengan inflasi. Maka, simple je Menteri. Jangan biar rakyat hidup dalam sengsara. Demi kebaikan rakyat, batalkan saja syarat semua premis makanan wajib guna tong gas komersial. Tak kira berapa banyak tong ada di premis pada satu-satu masa. Saya Abang Teh dari Segamat, suara rakyat sentiasa jadi keutamaan.